Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang tidak jemu-jemu membuat liputan terhadap press conference yang kami adakan, dan terima kasih kepada rakan-rakan dari seluruh gerakan gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, daripada masyarakat Cina, daripada masyarakat India, Sabah, Sarawak dan lain-lain, termasuklah daripada baik. Hari ini saya ingin membuat perutusan khas menjelang himpunan Gergasi Merah Witu yang akan menentang bersih pada 19 November yang akan datang. Pada 16 September tahun 2015 yang lepas, Gerakan Merah telah berjaya menghimpunkan seramai 300,000 orang penyokong yang telah menzahirkan solidariti dan menyatakan sokongan kepada kerajaan dan pimpinan negara yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri. Gerakan kami ini telah tercetus akibat daripada siri-siri perhimpunan bersih yang terus-menerus menyebarkan fitnah-fitnah, penipuan dan dakwah politik yang memelirukan rakyat dengan memburuk-burukkan kerajaan serta kepimpinan negara. Pada kali ini kami telah pun melancarkan Merah Versi 2 dengan matlamat serta objektif yang sama, iaitu menentang kejahatan serta kerakusan bersih demi untuk perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dan kerajaan yang berteraskan kepada sistem demokrasi berperlembagaan. Kami juga telah menggerakkan seluruh jentera kami di seluruh negara yang terdiri daripada rakyat Malaysia yang berbilang kaum, termasuk anak-anak muda, belia, profesional dan ramai lagi. Sejak Bersih mengumumkan konvoi jelajah Bersih pada 5 Oktober, Bersih 5 pada 1 Oktober 2016 yang lalu, Gerakan Merah Versi 2 telah berjaya hadir di setiap lokasi yang mereka adakan bagi menentang dan menyekat Bersih 5 daripada terus-menerus menyebarkan fitnah, dakwah serta politik kebencian kepada rakyat. Bersih 5 ini adalah agenda jahat pembangkang dan kita wajib bersama-sama menentang Bersih 5 ini. Yang pertamanya, Bersih 5 menabur fitnah, dakwah serta politik kebencian yang mengelirukan rakyat. Yang keduanya, Bersih 5 adalah ejen ciptaan pembangkang yang ditaja dan dibiayai pihak luar yang boleh menggugat keselamatan, kestabilan politik negara. Yang ketiga, Bersih 5 adalah punca perpecahan dan keretakan hubungan baik, perpaduan serta toleransi di kalangan rakyat Malaysia. Yang keempat, Bersih 5 membawa perjuangan ideologi barat seperti budaya Indonisme, LGBT, free thinker dan sebagainya yang jauh bertentangan dan terpesong daripada ajaran agama serta budaya di dalam negara kita. Bersih 5 adalah untuk kepentingan individu tertentu di kalangan pembangkang yang bersekongkol dengan pihak-pihak luar untuk merampas kuasa yang telah diberikan oleh rakyat kepada kerajaan yang sedia ada melalui sistem pilihan raya.
Dalam meneruskan perjuangan ini, berbagai rintangan dan halangan telah kami lalui. Ramai rakan-rakan kami telah ditangkap dan direman. Kami dipanggil memberi keterangan oleh pihak polis, disaman di mahkamah, disepak terajang, dicaci, dimaki dan sebagainya. Namun ini semua tidak sedikit pun melemahkan semangat kami. Sebaliknya, ianya menjadi pembakar semangat kami untuk terus berjuang habis-habisan menentang Bersih 5. Oleh itu, kami menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan gerakan Merah Bersih 2 bagi menentang Bersih 5 pada 19 November 2016 yang akan datang. Ayuh rakan-rakan seluruh warga negara Malaysia untuk kita sama-sama menunjukkan sokongan dengan memakai baju merah dan turun di lokasi-lokasi yang telah diumumkan oleh Bersih 5, iaitu di Kuala Lumpur, Jalan Kuching ataupun mana-mana jua tempat mereka berhimpun. Tetapi walau bagaimanapun, tagline kami tidak ada kuning, tidak ada merah, masih lagi kami pegang. Tuan-tuan sidang hadirin, ini adalah perutusan kami sebelum kami memulakan perhimpunan untuk menentang Bersih 5 secara habis-habisan pada 19 November yang akan datang. Terima kasih. Hidup merah! Hidup merah! Hidup merah! Soalan. Dia ada soalan. Assalamualaikum Datuk. Saya masih dari Bernama. Saya nak tanya, dijangka berapa ramai yang akan hadir pada Sabtu ini daripada Merah sendiri untuk jangka? Terima kasih kepada Bernama. Daripada awal-awal lagi kami telah mengetahui dan saya seringkali mengumumkan 300,000 orang akan memanjiri Kuala Lumpur pada 19 November yang akan datang. Dan harapan kami pada kali ini, saya nak ulang sekali lagi, harapan kami pada kali ini supaya pertembungan kami di setiap roadshow yang lepas dilihat seolah-olah Melayu dengan Melayu ataupun kami dengan sesama kami. Tetapi harapan kami, biarlah pada 19 hari bulan yang akan datang kami dapat berjumpa dengan rakan-rakan daripada DAP. Ini harapan kami. Ada soalan lain? Tujuan dan matlamat kami mengadakan perhimpunan Merah Bersih 2 ini adalah untuk menghalang, menyekat daripada mereka mengadakan himpunan, dan setelah mengadakan himpunan mereka akan mengadakan ucapan, dan setelah mengadakan ucapan mereka akan melakukan fitnah, tipu, dusta dan menghasut rakyat supaya membenci kerajaan. Ini yang akan kami tentang. Di mana mereka ada, di situ kami ada. Saya tidak pasti kerana yang hadir pada hari itu, saya tidak menyediakan makanan. Sudah pasti yang datang lapar. Okey, any questions? Soalan lagi? Tadi tak ada lagi kan, dan dah media. Ada. Soalan.
ingin memaklumkan ya, ini adalah strategi kami. Jadi strategi tak boleh kita dah umumkan lebih awal. Tetapi daripada awal kami nyatakan di mana Bersih berhimpun, di situ kami akan berhimpun. Dan kita tidak benarkan Bersih ini melakukan perkara-perkara yang kita terjemahkan sebagai fitnah, dusta dan sebagainya. Kita tidak peduli siapa yang datang ya. Tetapi itulah komitmen kami, yang mana baju kami pakai hari ini ya, tagline-nya selamatkan Malaysia daripada Bersih dan mereka-mereka yang tamak all over, yang tidak pernah cukup-cukup. Okey, ada lagi? Baju merah akan bermula apabila baju kuning bermula, dan akan berakhir bila baju kuning berakhir. 300,000 orang sudah pasti akan hadir. Dan yang hadir itu terdiri daripada berbilang bangsa. Kami telah hari ini duduk bersama-sama dan kita telah mengadakan beberapa perjumpaan. Dan kami amat yakin ya, akan dilihat pada 19 hari bulan yang akan datang, berbilang kaum dan bangsa akan menyatakan bahawa Bersih ini perlu ditolak oleh rakyat Malaysia dan tidak perlu wujud di dalam negara kita ini. Itu matlamat kami. Bersih ini bukannya ya, kami bukan seperti Bersih. Kami bukanlah resis. Walaupun kami telah diperkatakan berbagai-bagai, hari ini kami buktikan ya, berbagai bangsa dan kaum bersama-sama kami. Dan mereka pun sudah bersedia untuk menghadapi apa jua kemungkinan yang akan berlaku. Siapa yang ditangkap, saya akan bagi hadiah yang besar. Ya. Semua sudah sedia ya. Kita ada 38 peguam ya, yang kita akan pecahkan di setiap lokasi yang diumumkan oleh Bersih. Kalau you nak tanya kami di manakah tempat kami berkumpul, you tanya baju kuning di manakah mereka berkumpul. Di situlah kami berkumpul. Di mana kuning ada, di situ merah akan ada. Dan saya ya, nak ulangi, amat berharap kalau kali ini saya dapat bertembung dengan Lim Guan Eng, kalau saya dapat bertembung dengan Tony Phua, kalau saya dapat bertembung dengan Lim Kit Siang, kalau saya dapat bertembung dengan Yap Ah Kau, kalau saya dapat bertembung dengan siapa? Sabu-sabu. Kalau saya dapat bertembung dengan siapa lagi? Dengan Ambiga. Kalau saya dapat bersalaman dengan Tun Mahathir. Untuk saya kotakan janji saya kepada Tun Mahathir. Okey? Jadi ini mungkin visi yang terakhir Yesterday, Marachi was saying that you were lying about Bersih supported converted to Rachel. Semalam, Marachi, she said that Datuk Sri is lying on the allegation that Bersih supporters are converted to Rachel. Kita tak peduli apa yang dia kata.
Ya, kita pun tidak pernah faham apa yang dikata kerana dia tidak pernah memahami undang-undang dan peraturan negara kita ini. Jadi kami tak mau tahu apa dia kata. Selagi dia tidak menghormati undang-undang perlembagaan negara kita, selagi itulah kami tidak peduli dan kami anggap mereka ini macam sampah di mata kaca kami. Respons untuk polis hari 7 tadi. Polis ada lain? Kami menghormati ya apa yang telah dinyatakan oleh pihak polis, ya, terutamanya daripada pihak KPN, Ketua Polis Negara, ya, kerana kami sayang negara kami sayang tanah air kami, ya. Tetapi apakan daya kami, ini adalah intizam dan matlamat kami. Kalau tidak ada kuning, tidak akan ada merah, ya. Okay, last. Ada lagi? Last call. Lepas ni kita tak ada lagi PC, ya. Ini adalah sidang media yang terakhir sebelum 19 hari bulan. Itu kita akan umumkan kemudian, InsyaAllah. Okey, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menghadiri, terutama kepada wartawan. Hidup merah! Hidup merah! Hidup merah! Hancur bersama!